Salam dan selamat pagi. Hari ini saya nak sentuh tentang subjek pacing dalam penceritaan. Ramai yang anggap pacing ditentukan semasa di editing room, tapi sebenarnya tidak. Kita boleh menentukan pacing daripada proses penulisan skrip lagi. Bagaimana caranya? Kita maklum yang setengah filem yang durasi dia lebih daripada 3 jam. Dan kadang-kadang kita tak rasa pun masa berlalu. Dan ada filem yang 1 jam setengah, tapi kita terasa sangat-sangat panjang. Terasa macam duduk sebulan berada dalam panggung tu. Jadi macam mana ni boleh berlaku? Dan ini ialah kita panggil pacing dalam penceritaan, di mana jikalau pacing tu dibuat dengan betul, kita tak rasa pun masa berlalu kita menontonnya. Bagaimana kita nak buat pacing dalam proses penulisan skrip? Biasanya cerita dibuka dengan satu perkara yang besar, event yang besar, dan dibuka dengan soalan yang satu soalan yang besar, dan soalan yang sama juga dijawab dalam scene yang sama. Dan sebelum habis scene itu, satu soalan lagi akan dikemukakan, dan soalan yang sama dijawab pada scene yang kedua. Dan dalam scene yang kedua pula timbul satu soalan lagi, dan soalan yang itu akan dijawab pada scene ketiga, dan dalam scene ketiga timbul lagi satu soalan. Maknanya dengan cara membuat macam ni, fikiran penonton, the human brain serta penonton punya otak tidak akan berhenti berfungsi. Dia akan sentiasa memikirkan tentang jalan cerita kita. Jadi benda ni akan berlaku hingga ke akhir cerita. Jadi penonton tidak akan rasa masa berlalu. Mungkin agak sukar sebab saya tak boleh tunjuk contoh dekat sini. Sebab sistem saya agak tak canggih. Tapi saya boleh cadangkan menonton filem Titanic yang lakon layarnya ditulis oleh James Cameron. Dalam Titanic ada contoh pacing yang sangat baik, yang bagaimana kita boleh tahu tentang apa yang saya cakap tadi. Filem tu dimulakan dengan satu soalan besar, iaitu ada kapal selam kecil, yang kita persoalkan mana ada kapal selam kecil masa tahun 1914 atau 1912. Dan jawapan diberikan, kapal selam kecil itu nak cari bangkai kapal Titanic yang tenggelam. Kemudian soalan lain ditimbulkan kembali dan dijawab pada. Jadi benda ini berterusan selama 3 jam lebih dalam Titanic. Jadi itu secara ringkasnya apa itu pacing dalam penceritaan. Kalau nak saya jelaskan nanti, sila tanya soalan dan insya-Allah saya akan cuba jelaskan. Terima kasih.